Hai, nama saya ialah Ainunga Safi Husna binti Nur Azmi. Saya tingkatan 5 dan saya bersekolah di SMK Seri Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsi berkenaan dengan silibus tingkatan 5 bab 1 iaitu pengurusan sumber manusia. Kita akan lihat definisi dan juga peranan PSM. PSM pula yang bermaksud pengurusan sumber manusia. Bagi pengetahuan semua, PSM adalah salah satu bahagian yang terdapat dalam perniagaan seperti mana yang kita belajar di tingkatan 4 nombor 4. Jadi, PSM adalah salah satu bahagian yang paling penting dalam mengelola sumber manusia. Mari kita lihat seterusnya untuk topik ini. Okey, sekarang kita boleh tengok definisi pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia ialah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Itu bagi definisi PSM atau selain nama itu ialah pengurusan sumber manusia. Seterusnya, kita akan lihat kepentingan pengurusan sumber manusia. Mari kita lihat kepentingan pengurusan sumber manusia pula. Kepentingan sumber manusia ada 6. Yang pertama ialah sumber manusia sentiasa mencukupi. Yang kedua, kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Yang ketiga, sumber manusia diberikan latihan cukup dan terkini. Yang keempat, presentasi sumber manusia sentiasa dipantau. Yang kelima, pengakhiran sumber manusia secara berkesan. Maksud pengakhiran sumber manusia ini ialah kita ada banyak bahagian dalam syarikat perniagaan. Jadi, pembahagian jumlah pekerja ini untuk setiap bahagian perlu dipengelola dengan berkesan supaya setiap bahagian mendapat jumlah pekerja dengan cukup atau dipanggil dengan seimbang. Yang terakhir ialah tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Ini ialah kepentingan bahagian sumber manusia yang perlu wujud di dalam sesebuah perniagaan. Seterusnya, maka apakah peranan sumber manusia? Kita boleh lihat di sini terdapat 9 peranan pengurusan sumber manusia. Jadi, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ialah keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Yang kedua, membangunkan pasukan mencapai sasaran. Yang ketiga, presentasi sukan. Yang keempat, latihan peningkatan kemahiran. Yang kelima, membentuk persekitaran yang positif dan harmoni. Yang keenam, pemantapan budaya profesional. Yang ketujuh, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Yang ke-8, pemberian insentif yang munasabah. Dan terakhir sekali ialah pemberhentian pekerja. Itu saja penerangan daripada saya, iaitu definisi sumber manusia dan juga peranan pengurusan sumber manusia. Sekian, terima kasih. Bye-bye.